Dari segi aktiviti membaca tu, kalau kita buat program, contohnya kalau kita buat aktiviti nilam, memang daripada tahun 1 semua sampai 6 terlibat samalah dalam aktiviti tersebut. Selamat sejahtera. Kalau kita ingatkan, kalau kita tengok dari segi budaya dia nak membaca tu, hanya sebahagian lah, tak ramai lah. Terutama yang lelaki dia kurang sikit lah. Tapi kalau yang perempuan tu memang gemar. Kita tengok statistik dekat perpustakaan pun memang ramai perempuan yang lebih membaca lah. Penulis memang tak pernah datang lah. Ini first time dan sebab tu budak sangat excited. Sebelum ni memang tak ada pendedahan sangat lah. Sangat bagus lah saya ingat. Cara kita nak bersenam adalah kita kena membaca. Macam tadi kan saya kata budaya membaca kat sini macam bagi lelaki kan kurang kan. Jadi bila saya tengok, bila ada penulis turun, tengok rupanya lelaki ni boleh juga membaca. Bukannya tak budaya membaca tu tak boleh pupuk. Sebenarnya boleh. Cuma mungkin cara dia kan kena ikut rentak dia orang lah, terutamanya lelaki kan. Program ni sangat menarik, sangat berfaedah dan boleh diteruskan lagi. Harap-harap tahun depan bolehlah datang lagi. Kita buat lagi aktiviti macam ni supaya kesedaran murid untuk membaca tu dapat dipupuk lagi.